Hari ini kita akan lihat pelajaran 3.2, buka buku 1 muka surat indeks, kemudian cari latihan kendiri 3.2, tulis tarikh hari ini 5 Mac. Kemudian kita lihat latihannya. Tulis nama, tarikh hari ini 5 Mac 2026 Khamis. Okey, hari ini kita akan belajar 3.2.1 menerbitkan rumus kamiran tak tentu secara induktif. 3.2.2 menentukan kamiran tak tentu bagi fungsi algebra. Latihannya ialah latihan kendiri 3.2 muka surat 87. Sebelum kita lihat latihan, saya hendak anda imbas kembali nota yang anda telah salin dan belajar pada minggu lepas. Katakan kita hendak kamil dy dx, contohnya kamil ax kuasa b dx, kita perlu salin ax dahulu, kemudian kuasa b campur 1 bahagi kuasa yang baru b campur 1. Oleh sebab dia ada had di sini, maka campur c. Sekarang kita lihat latihannya. Pertama, cari kamiran tak tentu bagi setiap yang berikut. Kamil 2 dx, maka jawapannya ialah 2 salin nombor tersebut. Oleh sebab dx, maka jawapannya ialah 2x. Tiada had, kita perlu campur c. Soalan B, kamil 5/6 dx. Ini nombor 5/6, kita salin 5/6. Kamil dx kan, maka jawapannya 5/6x. Tiada had, campur c. Soalan kedua. Kamilkan setiap yang berikut terhadap x. A, 3x kuasa 2 kamil 3x kuasa 2 dx. Kita salin 3x kuasa 2 campur 1 jadi 3 bahagi dengan kuasa baru 3. Tiada had, campur c. Ringkaskan jadi x kuasa 3 campur c. Soalan B, negatif 2/x kuasa 2. Kamil negatif 2/x kuasa 2 dx. Sebab ini pecahan, kita tulis semula sebagai kamil negatif 2x kuasa negatif 2 dx. Negatif 2x salin kuasa B negatif 2 campur 1 jadi negatif 1 bahagi dengan kuasa baru negatif 1. Tiada had, campur c. Kita ringkaskan jadi 2/x campur c. Soalan C. Tiga punca kuasa x, kita perlu kamil 3 punca kuasa 2x dx. Tulis semula kerana ada punca kuasa 2. Kamil 3x kuasa 1/2 dx. Sekarang kita kamil 3x salin kuasa b 1/2 campur 1 jadi 3/2 bahagi dengan kuasa baru 3/2. Garis bahagi ini perlu cukup panjang, kemudian tiada had, campur c. Kita ringkaskan akan jadi 2 punca kuasa 2x kuasa 3 campur c. Kemudian soalan D, braket negatif 3 per punca kuasa 2x braket kuasa 3. Kita perlu kamil braket negatif 3 per punca kuasa 2x braket kuasa 3 dx. Sebab ada punca, kita perlu tulis semula. Kamiran negatif 3 kuasa 3 jadi negatif 27. Kemudian punca kuasa 2x ialah x kuasa 1/2, lepas tu kuasa 3 jadi
X 3/2 dx. Sebab ada pecahan kita perlu tulis semula negatif 27 X kuasa negatif 3/2 dx. Okey, sekarang Kamil negatif 27 X tulis, kemudian kuasa B negatif 3/2 tambah 1 jadi negatif 1/2 bahagi dengan kuasa baru negatif 1/2 tiada had campur C. Kita ringkaskan jadi 54 per punca kuasa 2X campur C. Okey. Tulis nama tarikh 5 Mac 2025 Khamis. Okey. Sekarang kita lihat soalan 3. Kamilkan setiap yang berikut terhadap X. A 2X campur 3, Kamil 2X campur 3 dx. Okey. 2X kita salin, kuasa B campur 1 jadi 2, bahagi dengan kuasa yang baru 2. Campur nombor kita salin dx, so ini X. Tiada had campur C. Ringkaskan jadi X kuasa 2 campur 3X campur C. Okey, kemudian B 3 per X kuasa 2 campur 4X tolak 2. Ada pecahan kita tulis semula. Okey, kita hendak Kamil 3X kuasa negatif 2 campur 4X tolak 2 dx. Okey, 3X kita tulis semula. Kuasa B campur 1 jadi negatif 1 bahagi dengan kuasa baru negatif 1 campur 4X kita tulis kuasa B 1 campur 1 2 bahagi dengan kuasa baru 2 tolak 2 kita salin dx maka sini X. Kemudian okey, tak nampak saya tolak. Okey, saya cakap sekali lagi. Okey, ini ialah pecahan. So, kita perlu tulis semula. Jadi, Kamil 3X kuasa negatif 2 campur 4X tolak 2 dx. 3X kita salin, negatif 2 campur 1 jadi negatif 1 bagi dengan kuasa baru negatif 1. Campur 4X kita salin, kuasa B campur 1 jadi 2 bagi dengan kuasa baru 2 tolak 2 salin. Ini dx maka sini X. Tiada had, kita perlu campur C. Kemudian kita ringkaskan jadi negatif 3X campur 2X kuasa 2 tolak 2X campur C. Kemudian soalan 4. Cari kamilan tak tentu bagi setiap yang berikut. Okey. Soalan A. Kamil bracket S campur 2 bracket darab dengan bracket S tolak 4 bracket dx. Sebelum saya Kamil, saya kembangkan. S darab X jadi X kuasa 2. S darab negatif 4, negatif 4X. 2 darab X, 2X. 2 darab negatif 4, negatif 8 dx. Kemudian saya ringkaskan Kamil S kuasa 2 tolak 2X tolak 8 dx. Sekarang baru saya Kamil. X saya salin, kuasa B campur 1 jadi 3 bahagi dengan kuasa baru 3 tolak 2X saya salin, kuasa B 1 campur 1 2 bahagi dengan kuasa baru 2 tolak 8 saya salin sebab dx maka sini X. Kemudian tiada had campur C, saya ringkaskan jadi X kuasa 3 per 3, kemudian tolak S kuasa 2 tolak 8S campur C. Okey, kemudian Kamil 5S kuasa 2 tolak 3X bagi X dx. Saya ringkaskan dahulu. 5S kuasa 2 bahagi S jadi 5X.
Negatif 3x bagi x tadi negatif 3. Lepas tu dx dan Kamil 5x salin kuasa B1 campur 1, 2. Kemudian bagi dengan kuasa baru 2, negatif 3 salin. Ini dx maka sini x. Kemudian dia ada H campur C. Ini jawapannya. Okey, itu sahaja untuk hari ini.